semua, tahu tak peribahasa kita sebenarnya ada 5 kategori utama? Jom kita kenali satu persatu. Yang paling ringkas tu simpulan bahasa kan? Macam saya, ulat buku. Biasanya ada 2 atau 3 perkataan saja. Cikgu, kalau perumpamaan pula, ia membandingkan sesuatu. Selalunya guna kata seperti atau bagai. Macam bagai au dengan tebing ni. Tepat sekali. Kalau pepatah pula, ia merupakan rangkaian kata yang berunsur nasihat. Contohnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh, baru saya faham. Ada satu lagi kan cikgu? Bandingan semacam untuk tunjuk sifat. Contohnya, rajin seperti semut. Bidalan pula mengandungi pengajaran dan peringatan tau. Contohnya, ukur baju di badan sendiri. Hebat anak-anak murid cikgu. Jom kita amalkan peribahasa dalam pertuturan kita.